Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir lah. Untuk kali ni saya nak topik mudah saja. Ringkas lah, maksudnya kamera apa yang paling sesuai untuk kita buat travel, untuk gambar-gambar kita melancong bersama family tu terutamanya. Travel ni, melancong ni bukan atas tujuan nak orang kata, bukan atas tujuan nak buat gambar untuk dijual ke, nak buat untuk stok foto, untuk magazine ke apa kan. Ni memang untuk kenangan, untuk diri sama diri sendiri ataupun keluarga. Kamera yang paling sesuai sekarang ni lah kan, memang tak lain tak bukan adalah smartphone lah, ataupun action camera lah, macam GoPro, DJI Osmo ataupun DJI Pocket yang kecil macam tu. Sebab benda tu mudah dan senang kita nak bawa ke mana-mana kan. Macam GoPro atau phone ni memang sentiasa ada dalam poket kita lah. Lepas tu sebelum tu saya nak tanya, berapa ramai di antara kita ni yang kalau pergi jalan-jalan ataupun pergi mana-mana ataupun buat album kan, ada tak album family kita ni buat besar macam ni? Berapa ramai daripada kawan-kawan yang buat album foto untuk family besar macam ni? Ini bukan nak promote photobook ke apa kan, tapi maksudnya macam ni lah, besar macam ni. Berapa ramai yang buat photobook sebesar macam ni? Kebanyakan orang jangankan nak buat photobook, nak print gambar pun tak ada. Jadi bagi jenis-jenis orang macam tu, kalau tanya kamera apa yang sesuai untuk travel ke apa kan, tak payah pening-pening kepala lah, guna smartphone je lah. Dan kalau setakat gambar smartphone tu nak print gambar besar-besar ni, besar 5R ni ke pun photobook je lah, 5R kan, dah lebih daripada cukup lah. Tu gambar-gambar kenangan kan, gambar-gambar kenangan keluarga, benda ni dah cukup lah. Dan zaman sekarang ni pun tak ramai orang yang walaupun kos nak buat photobook yang kecil macam ni, bukanlah mahal mana kan, pun tak ramai orang buat kan. Jadi kalau yang bertanya kamera apa yang sesuai untuk jalan-jalan tu, guna saja smartphone lah. Dan smartphone ni memang adalah dia punya, orang kata apa, kategori dia. Ada yang entry level, ada yang pertengahan, ada yang harga dia pun 7-8 ribuan yang boleh beli DSLR kan. Tapi kita kena praktikal lah dengan apa yang kita nak buat tu kan. Dia satu yang menonton ni mungkin ada di kalangan adik-adik kan, adik-adik yang separuh umur daripada saya kan, 20-an, belasan tahun lah, ataupun 20-an kan, belasan tahun mungkin masih belajar lagi kan, yang teruja ataupun rasa tak best lah ambil gambar pakai phone kan, nak rasa seronok pakai DSLR kan. Memang betul lah dia punya feeling semua tu tak sama, tapi kita kena dengar lah cakap orang tua kan. Cakap orang tua maksudnya bila sampai satu tahap tu, terutamanya gambar-gambar kita jalan-jalan dengan family kan, yang penting momen dengan family tu lah. Yang sambil-sambil saya cakap ni, saya share kan gambar saya masa bercuti di balik kampung isteri saya di Sabah kan. Walaupun saya ada bawa juga DSLR, tapi hampir 90% gambar yang saya rakam tu guna smartphone saja. Pasal apa? Yelah, nak buat DSLR tu nak buat bag berat lah, nak urung ke hulu kili kan, betul nak pegang macam-macam ni kan. Kalau smartphone tu memang ada sentiasa dalam poket dan kita boleh ambil gambar sebelah tangan je, tak perlu nak dua tangan kan, dan lebih cepat. Dan saya pun tak ada tujuan nak jual gambar yang saya ambil tu kan, memang concentrate untuk momen dengan family saja kan. Jadi gambar daripada smartphone tu memang dah lebih memadai lah. Dan benda ni pun saya dah beberapa kali share di Facebook saya, di YouTube saya pun banyak gambar-gambar daripada phone yang saya buat saya print. Kebanyakan ni 4R lah, saya print 4R, memang okey lah. 4R ke 5R lah. Buat album pesan ni pun dah banyak saya buat yang menggunakan gambar daripada smartphone. Dan gambar lain memang daripada smartphone pun. Jadi gambar-gambar masa COVID dulu tu, gambar anak saya kena suntik, satu family kena suntik kan, pasal takkan nak buat DSLR kan, memang smartphone je kan. Sempat lah saya photobook kan kenangan tu kan. Tak perlu pun nak high res, kita bukan nak buat billboard lah. Ni gambar ni sekadar untuk mengembalikan kenangan. Macam kita mungkin lupa, anak-anak saya yang kecil-kecil ni mungkin masa belum sekolah tu mungkin tak tahu apa, ingat suasana waktu tu kan. Macam kalau kita berumur 5-6 tahun kan, kenangan kita tu agak bukanlah kabur, tak berapa nak ingat sangat. Tapi bila gambar pun memanglah tak ingat juga momen tu kan, tapi at least dia tahulah situasi waktu dia kecil tu macam mana masa kena tu kan. So point saya adalah, kalau kita hanya tujuan gambar kita hanya untuk jalan-jalan, bukan untuk komersial kan, tak payah pening kepala lah. Memang smartphone dah yang terbaik buat masa ni lah. Untuk tujuan bukan nak print besar memang ada limitasi dia macam kalau low light tu dia tak berapa nak bagus sangat. Macam saya pernah pakai smartphone ni,
Kalau low light tu dia muka terang tapi dia ada noise kat situ. Dia kurang-kurang cantik. Tapi kalau kita nak buat apa ni, photobook ke travel log, buku besar-besar apa, saiz kecil macam ni pun dah cukup dah gambar-gambar tu. Dia tak perlu nak buang duit untuk beli kamera besar semata-mata untuk buat travel log buku. Siapa yang pernah pergi Feta buku ataupun beli buku-buku travel log yang saiz buku dia besar-besar macam ni kan, gambar-gambar dalam tu, untuk gambar-gambar print dalam tu, gambar daripada smartphone dah lebih daripada memadai dah. Cukup sangat dah. Tak perlu nak bazir duit beli apa ni, kamera-kamera yang besar. Okey lah, itu je perkongsian ringkas je lah tentang, kalau masih lagi bertanya bang okey tak kamera apa ni, smartphone untuk travel lah, memang okey sangat lah. Okey, itu lagi.